Lepas lebih setahun dilancarkan di Malaysia, akhirnya Xpeng G6 versi facelift sudah dilancarkan di Malaysia. Untuk video hari ini, saya ada 4 benda nak beritahu anda tentang model Xpeng G6 yang facelift. Okey, sekali tengok anda boleh nampak Xpeng G6 dia dah ada muka baru sedikit. Dekat depan dia ada lampu full bar, dipanggil Starlight Wing. Dan juga dia punya badge dia dah naik ke atas sebelum kat tengah. Tapi dia punya lampu sebenarnya masih lagi dekat bawah macam biasa dengan model facelift. Okey, dia punya rim pun baru juga. Dia pakai rim 20 inci sebab baru. Dia punya design ada 5 spoke, color two tone, dan anda boleh perasan dia punya wheel arches dia tak pakai plastik dah. Dia dah pakai color body, color cat. Cantik lagi. Dan untuk bahagian belakang, anda boleh nampak G6 facelift dia dah ada macam dark toy spoiler dekat belakang ni, nampak lagi sporty. Dan untuk bawah ni dia punya rim bumper accent dah tukar sikit, katanya lagi improve dia punya aerodynamic. Baik adik-kakak, untuk bahagian dalam Xpeng G6 facelift ni dia punya jajan dia lebih kurang sama dengan model sebelum, tapi ada sedikit perubahan yang penting. Okey, macam biasa dekat tengah kita ada infotainment besar, Android Auto, Apple CarPlay ada, nak layan YouTube pun boleh dekat sini, dan juga kita ada sound system X Opera 18 speaker. Bunyi dia memang sangat seru. Okey, yang baru dekat sini, anda boleh pasang dia punya front deck setup. Sekarang dia dah ada macam fake wood veneer, dan dia ada lampu ambient dekat depan, dekat dokat, so dia nampak lagi premium lah dari sudut. Dan juga ada dua color. Yang ni dark grey, tapi kalau anda yang cerah sikit ada juga light grey. So yang tu color dia memang hampir macam putih lah. Tapi saya suka nak point out dekat sini, sekarang anda boleh tengok dia punya aircon vent. Dulu ramai orang complain sebab aircon vent dia macam kereta Tesla. Nak adjust aircon vent kena pakai infotainment. Sekarang tak payah, dah manual. So maknanya apa? Maknanya Xpeng dengar komplain customer, dan akhirnya untuk model facelift dia dah tukar. Good job Xpeng. Tapi sekiranya anda nak sesuatu yang sedikit lagi sporty, kita juga ada Xpeng G6 facelift Black Edition. Sebab apa hitam? Sebab hitam itu premium. Tapi perubahan yang paling besar untuk G6 facelift terletak pada dia punya tank kuasa. Sebab sekarang untuk pasaran Malaysia ada dua varian tank kuasa. Okay, dia punya base spec dia panggil long range RWD. Dia pakai single electric motor kat tayar depan. Kuasa dia lebih kurang 292 horsepower dan 440 Nm torque. 0 ke 100 6.7 saat sahaja. Tapi ada model yang lagi power, iaitu dual motor all-wheel drive performance. Yang ni dia pakai dual electric motor, power dia 480 horsepower dan 660 Nm torque. 0 ke 100 4.13 saat sahaja. Okey, dari segi bateri dia pakai bateri sama untuk dua model variant ini, iaitu bateri 80.8 kWh bateri pack. Dia juga underpin platform SEPA 2.0, platform yang sama dengan 800V battery architecture. Dia punya jarak WLTP dia paling jauh 525 km. So nak balik Kelantan one way insya-Allah tak ada masalah. Okey, charging pula dia ada AC 11 kW charging. DC dia pula sekarang dah laju 450 kW. Charging dia 10 hingga 80% hanya mengambil masa 12 minit sahaja. So berhenti charge, tak sempat makan nasi, dah siap charge kereta. Sekarang tempahan dibuka untuk model Xpeng G6 facelift. Harga bermula pada 178,888 untuk model RWD long range, 189,888 untuk AWD performance, dan 193,888 untuk AWD Black Edition. Untuk info lebih lanjut tentang kereta ini, boleh lari cakas.com/news. Save more safe.